Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kumpulan kami akan membincangkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan satu situasi, iaitu seorang murid tahun 2 boleh membaca ayat mudah dengan lancar tetapi tidak dapat menjawab soalan kefahaman dan tidak dapat menulis ayat dengan lengkap. Jadi, bagi menjawab persoalan tersebut, mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pandangan saya, murid tersebut berada di peringkat mekanis dalam peringkat literasi membaca. Hal ini kerana walaupun murid tersebut sudah boleh membaca ayat secara mudah dan juga lancar, tetapi kemahiran hanya boleh melibatkan kebolehan dalam menyebut dan juga membunyikan perkataan tanpa memahami makna keseluruhan teks. Ini menunjukkan murid tersebut sudah menguasai kemahiran teknikal, iaitu kemahiran membaca dari segi sebutan dan juga kelancaran. Tetapi murid tersebut belum lagi mencapai dalam tahap kefahaman bacaan seperti dalam membuat mengenal isi utama, membuat inferensi dengan mudah dan juga menjawab soalan berdasarkan teks. Bagi soalan yang kedua pula ialah apakah peringkat literasi menulis murid tersebut? Pada pendapat saya, murid tersebut berada pada peringkat awal literasi menulis, iaitu kemahiran menulis secara mekanis. Hal ini kerana murid tersebut hanya mampu menulis perkataan itu dengan terhad. Murid ini cenderung menulis satu atau dua perkataan atau frasa ringkas tanpa ayat yang lengkap, menunjukkan bahawa mereka belum menguasai struktur ayat yang mempunyai unsur subjek dan juga unsur predikat. Mereka ini juga mungkin lemah dari segi sintaksis, penggunaan imbuhan dan juga susunan perkataan, serta tidak mampu untuk mengembangkan idea itu akibat kosakata yang terhad dan juga kurang pendedahan kepada pembinaan model ayat yang betul. Selain itu, hubungan antara kemahiran membaca dan menulis masih belum kukuh kerana murid membaca secara mekanis tanpa memahami dengan lebih mendalam bagi setiap struktur ayat yang ditulis. Oleh itu, intervensi perlu menekankan pembinaan ayat secara berpandu, penggunaan model ayat yang betul dan juga latihan pengembangan idea secara berperingkat. Bagi soalan yang ketiga, pada pendapat saya, masalah utama penguasaan literasi yang dikenal pasti berdasarkan situasi tersebut ialah murid lemah dalam kefahaman bacaan. Hal ini kerana walaupun murid boleh membaca dengan lancar, mereka tidak mampu untuk memahami maksud ayat atau teks yang dibaca. Ini menunjukkan murid hanya menguasai bacaan mekanis tetapi belum mencapai tahap bacaan kefahaman. Yang kedua, murid tidak mampu untuk menghubungkan maklumat di dalam teks. Murid tidak mampu untuk mengaitkan isi teks dengan soalan yang diberikan. Mereka gagal mengenal pasti maklumat penting seperti siapa, apa, di mana dan mengapa. Yang ketiga, murid mempunyai kosakata yang terhad. Murid kekurangan perbendaharaan kata yang menyebabkan murid sukar untuk memahami teks dan seterusnya tidak mampu untuk memahami ayat yang lengkap dan membina ayat yang lengkap. Yang terakhir, murid lemah dalam pembinaan ayat. Murid tidak dapat menulis ayat yang lengkap kerana tidak mampu untuk memahami struktur ayat yang asas. Murid tidak mampu untuk membezakan antara subjek dan juga predikat. Kemudian, murid juga tidak dapat untuk menyusun idea secara tersusun di dalam ayat. Akhir sekali, murid kurang latihan membina ayat yang bermakna. Secara keseluruhannya, masalah utama sebenarnya bagi literasi ini ialah kelemahan dalam kefahaman dan juga pemprosesan makna, bukan kelemahan membaca secara teknikal. Kemahiran membaca dan menulis murid tidak berkembang secara bersepadu kerana kefahaman beliau masih lemah. Seterusnya, berdasarkan soalan yang keempat, saya dan Ayuni akan mencadangkan dua aktiviti PDP yang sesuai bagi murid tersebut. Nama aktiviti ini diberi sebagai baca, garis dan padankan, di mana aktiviti ini bertujuan untuk membantu murid mencari maklumat penting dalam teks dan memahami isi bacaan secara lebih berkesan. Bagi melaksanakan aktiviti ini, guru boleh menyediakan beberapa bahan pengajaran yang menarik dan interaktif. Antaranya ialah kad cerita bergambar bersiri yang mengandungi 3 hingga 4 ayat pendek, di mana setiap kad mempunyai gambar
dan satu ayat ringkas bagi membantu murid memahami konteks cerita secara lebih jelas. Langkah pertama, murid akan menyusun kad cerita mengikut urutan yang betul berdasarkan gambar. Aktiviti ini akan membantu murid untuk memahami jalan cerita secara keseluruhan sebelum menjawab soalan. Seterusnya, murid pula akan membaca ayat pada kad tersebut secara individu ataupun berkumpulan. Kemudian, guru akan mengedarkan kad soalan yang mengandungi soalan seperti siapa, apa, di mana dan bagaimana. Kemudian, murid akan membaca soalan dan mencari jawapan dalam teks. Untuk membantu mereka mengenal pasti maklumat penting, guru boleh menggunakan teknik pen penanda berwarna, contohnya warna kuning untuk siapa, biru untuk di mana dan hijau untuk bila. Kaedah ini akan menjadikan proses pembelajaran lebih sistematik. Seterusnya, melalui aktiviti ini, jelaslah terbukti bahawa PDP akan menjadi lebih interaktif, menyeronokkan dan berkesan dalam membantu murid untuk meningkatkan kemahiran kefahaman membaca mereka. Baik, untuk aktiviti yang kedua pula ialah bina ayat berpandukan rangka. Aktiviti ini berfokuskan untuk membantu murid dalam menulis ayat lengkap dengan struktur yang betul iaitu subjek dan juga predikat. Berdasarkan situasi murid yang tidak dapat menulis ayat yang lengkap, pendekatan ini sesuai kerana murid tidak terus diminta menulis secara bebas. Sebaliknya, guru akan menyediakan sokongan dalam bentuk rangka ayat separa lengkap sebagai panduan. Dari segi pelaksanaannya, guru akan terlebih dahulu menyediakan gambar yang mudah dan dekat dengan pengalaman murid. Contohnya, gambar budak bermain bola atau membaca buku. Kemudian, guru akan menyediakan rangka ayat. Jadi, murid akan diminta untuk melengkapkan tempat kosong berdasarkan maklumat dalam gambar. Dalam proses ini, guru akan menekankan 3 elemen utama dalam pembinaan ayat iaitu siapa sebagai subjek, buat apa sebagai kata kerja dan di mana atau bila sebagai penerangan. Jadi aktiviti ini sesuai kerana ianya memberi panduan yang jelas kepada murid tentang struktur ayat. Murid juga tidak berasa tertekan untuk menghasilkan ayat sendiri secara terus. Sebaliknya dibimbing secara berperingkat. Selain itu, pendekatan ini akan membantu murid memahami hubungan antara gambar dan juga ayat serta meningkatkan keyakinan dalam penulisan. Secara tidak langsung, aktiviti ini dapat mengukuhkan kemahiran membina ayat lengkap sebelum murid beralih kepada penulisan bebas. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.